Okay guys, hari ni aku nak um, unboxing barang. Tapi patutnya aku kena tunggu lagi tau. Sebab yelah, aku beli banyak barang tapi tak sampai-sampai. Faham tak? Tak sampai-sampai. Aku geram. Aku macam, aku tengok packaging ni, aku macam tak sabar. Macam oh my god. So kita unboxing lah sekarang. Ni kita ada dari, ni aku beli dekat TikTok. Penting dulu. Dah tak sabar sangat dah. Aku beli banyak barang. Lepas tu aku macam berangan nak buat video unboxing, tapi banyak sekali terus. Ni perfume dah aku beli 4 perfume. Tapi aku tak ingat nama-nama dia. So let's kita review sekali. Hehehe. Tak sabar ni. Aku harap dapat banyak tester, please. Aku suka tester, please. Bagilah I tester, I like. Faham tak? Tapi kan, aku beli perfume perempuan, dia bagi tester perfume lelaki. Macam mana? Aku paling tak suka. Tak menyampah. Kita start yang kecil-kecil dulu Ada 3 kecil, 1 besar. Kemek doh, kemek jangan pecah sudah. Tapi itu kau tak ada kemek. So I don't know, diorang tak properly, but I don't care sangat. Okay, yang ni kita beli Dream Tail. Aku tahu dia buat apa. Dia Bath and Body Works yang Fairy Tail. Aku pernah bau tapi saya nak beli lagi. Aku nak tahu macam bau dia sama tak. Sama tu. Macam bau kereta makcik aku. Try sembuh 1, 2, 3. Alah, tak ada tester lah. Mana tester? Bagilah tester. Aku tak pandai main nak describe bau. Dia macam bau white floral. Actually kan, aku ada macam dapat sikit Libre dalam ni. Tak? Dia ada bau white floral. Dia macam ada creamy. Taklah creamy sangat. Ada sikit je creamy. Ada sikit sweet. Dia floral, white floral macam tu. Tapi aku tak pandai nak describe bau macam mana. Tapi I like. Yang kedua ni kita ada Idol. Tak nampak kan? Mana? Buta kan, mampus. Idol ni dia dupe untuk perfume Lancome, I don't know. Tapi dia Lancome Idol yang ada E belakang. Tapi ni Idol ni tak ada. Dia macam K-pop idol. Aku pernah bau dekat Sephora. Tapi aku tak ingat dah bau ni macam mana. Ni macam bau sedap. Macam bau sedap. For me dia rosy. Dia rose tapi manis sikit. Tadi manis. Tak manis review. Tidak review kan. Ada manis ke? Ni pure floral lah. Bau rose sikit. Lepas tu macam ni untuk lepas tu dia macam bau bersih. Ni macam bau sabun sikit. Faham tak? Ada bau-bau sabun sikit macam tu. Tapi ni dekat hidung aku lah. Dekat hidung korang lain lah. Tapi mampus lah kain hidung korang kan. Okay, next. Thank you. Next kita ada, sabar. Pure Sensation. Yang ni dia untuk Bath and Body Works Pure Wonder. Dia tukar jadi Pure Sensation. Tak tahu datang mana sensation tu. Aku suka Pure Wonder ni sebab BBW punya Pure Wonder, sebab dia bau macam baby punya sabun. I don't know, I think. Kejap Sabar, kejap.
macam lain je. Adalah bau sabun baby tu, tapi ni dia pekat sikit sebab dia perfume kan. Kalau Bath and Body Works kan dia body mist. Ada bau dia. Ada bau macam sabun budak-budak. Dia ada fruity macam tu. Ada floral sikit. Lepas tu dia ada rose sikit. Tak. Rose tak macam perfume, tak macam bau budak-budak, tapi you know, dia dah campur-campur dengan fruity, dengan tu semua. So jadi for me ada bau budak-budak. Macam bau comel. Bau comel. Tak, okay, thank you. Next. Tengok, beli besar pun tak ada bagi tester. Kedekut lah Zindo sekarang. Sorry. Dia kata, kau beli perfume lah, kau nak tester. Kau datang sini lah, datang kedai aku lah. Datang kedai tak pernah. Ini kita ada manifesto. Manifesto girl. Manifesto ni dia untuk Libre EDP. Aku pernah beli Liberty untuk yang intense, Libre intense, Libre aku tak tahu. Oi, aku rasa aku pernah bawa Libre, kakak aku pakai. And jap, sabar kejap, aku bawa dulu. Excited je nak pakai. Suka dia macam bau wanita berkerjaya. Tapi habis wanita berkerjaya kau. Aduh. Sekejap Weh, sumpah sama. Sama gila. Weh, ni lah bau Libre. Sama gila. Kau tak payah pergi beli Libre mahal-mahal tu pun kau dah boleh bau macam Libre. Melainkan kau nak botol dia. Wangi tu. Dia bau white floral, vanilla sikit. Ada, tak tahu, tapi dia ada bau bitter macam tu. Tak tahu, ada bau macam bau kaya. Apa nak describe? Cakap bau kaya je senang. Okay, kita dah habis perfume Zindo kita. Aku ada beli banyak tau, apa body mist semua, tapi tak sampai lagi. Lepas tu tengok dua packaging ni aku macam, oh my god, aku tak boleh. Enggak bisa ini. Dia faham tak? Sekejap. Lagi satu macam unboxing hadiah. Birthday aku kejap lagi, tapi tak sabar kan. Just keep watching. Sabar. Kau sabar jap boleh tak? Kau nanti sabar. Kau sabar kejap. Ni tonik aku rasa. Taklah dah bocorkan dulu kan. Kan betul. Asal dapat dulu. Aku beli satu je girl. Kan aku beli dua. So satu aku kena pulang lah ni. Alah, tak nak lah, malas lah aku nak pulang. Gila ke? Selalulah. Hari tu aku beli serum rambut, tapi bukan jenama Vigorous ni lah. Ni kan jenama Belahan tu kan. Bukan yang ni. Aku beli jenama apa tu? Apalah nama jenama dia. Tengok jap. Sabar. Fake Fleur. Dah nampak tak? Fake Fleur. Aku beli hari tu dapat dua. Macam, ni free gift ke? Ke aku yang macam bertuah? Lepas tu kawan aku kan dia macam dia kan pendidikan Islam kan. Macam dapat tahulah, kau mungkin aku kena tanya dulu seller kan. Dia salah hantar ke apa kan. So aku tanyalah seller, rupanya dia memang salah hantar ke. Salah hantar.
Lepas tu dah aku kena, taklah, aku tanyalah, so macam nak pulang ke tak? Dia kata apa, I halal eat. Okay, I halal eat. Padahal dia tahu duduk Melayu, tak nak cakap English juga. Macam okay, fine. So ni kita buka satu je lah kan. Sekejap aku tengok yang paling cantik. Dia kat situ dia kata dapat free gift. Free gift jenama Anwar punya benda tau, cleanser ke apa, gel lah benda, I don't know. Dia kata exfoliating gel. Aku macam okay, alright, nak bagi free gift, I don't mind, bagilah kan. Tapi dapat dua, I don't know. So macam mana? Nak try tak? Try lah satu kan. Sebab aku memang beli satu. Ke aku beli dua sebenarnya, nanti aku check balik. Sebab macam muskil. Ke aku yang macam bertuah. Aku nak try benda ni dah lama tau. Sumpah dah lama. Dari aku tengok Belahan tak dah jauh. Dia kata apa? 4 ke 3, I don't know. Aku nak try benda ni dah lama. Aku kan jenis rambut panjang kan. Macam taklah sekarang dah pendek lah. Dulu rambut panjang. Tu aku beli ni sebab nak panjangkan rambut. Macam weh. Aku macam pernah try kakak aku punya. Aku rasa dia macam sejuk-sejuk. Kejap. Tengok kat kepala. Kita try kat depan lah. Apa ni? Dia spray ke? Macam mana pakai ni? How to use? Mana spraynya? Ini spray ke? Boleh spray ni. Lubangnya kecil je girl. Tengok. Oi, fokus baget. Lubangnya kecil ke tengah tu. Macam mana nak pakai? Oh ada, boleh. Aku tak tekan habis ke? Nanti tumbuh rambut pula ke dahi. Kena shampoo rambut dulu kan. Aku baru bangun tidur. Lah, nanti tak jadi. Bau tonik lah. Bau tonik. Dia tak busuk. Dia bau macam ubat. Bau sehat. Macam mana bau sehat? I don't know. Cepatlah tumbuh rambut. Tapi jangan tumbuh kat dahi tadi lah. Tak nak tumbuh rambut kat dahi. Lah tumbuh kat sini. I don't know ada worth it or not. Tapi baru nak pakai kan. So macam I think the packaging senang lah. Macam gitu je. Faham tak? Kalau tak faham kau bodoh. Dah ikut Azfahir. Okay lah, saya rasa itu saja unboxing video saya. Nanti aku tulis kat thumbnail. Aku minum perfume campur dengan hair tonic Belahan. Macam tu lah, dramatik. Okay, bye.